sekarang ni dah sampai dekat Kajang. Apa, kita pergi appointment dekat Perlis, naik kereta. Kereta kita apa ni, rosak dekat Simpan Sungai Petani. So semua urusan towing dah pun settle. Dan dekat bengkel Panama pun tengah buat kerja lah sekarang. Diorang pun tengah buka kerja. Kita nak ambil kereta kita yang lagi. Okay. So apa ni? Bas apa ni? Comic Express. Oh, Comic Express. Comic Express dah sampai. Kita cari. Jom kita cari tempat kita. Cari adik kita datang ambil. Oh, nak dapat duit ya. Bukan senang tau. Untuk dekat sana Perlis, kita buat installment tau. Yang mana berminat dengan kabinet, korang order di Pos Arcade pergi ukur. Tak kisah area mana, seluruh Semenanjung kita cover, okey? So sekarang ni kita nak cari nasi dulu. Kita dah lapar. Dah lapar lagi. Dah sampai. Yang mana berminat berurusan dengan Pos Arcade, korang komen dekat bawah. Okey. Area mana lagi kita nak pergi? Utara pun dah. Pantai Timur dah. Selatan dah. Dekat negeri mana lagi? Okey, kita buat installment selama 2 tahun boleh, ataupun nak suruh kita buat dulu kabinet pun boleh. Claim by progress. Okey. Di Pos Arcade, apa pun janji jual luncur.